Ni, masalah jantung. Dan tak lama kemudian, anak dia sendiri. Baik geng, Al-Fatihah kepada king kita, Ahmad Hashim. Rupanya dia penyakit jantung rupanya. Penyakit jantung macam buat main kat geng. Itu asal dia yang doktor bincang tentang sakit belakang, sakit sendi, sakit itu, sakit ini. Memang berlaku pada saya. Semua sesak nafas. Lepas satu, cuaca tak berapa menentu. Cuaca tak menentu. Hari saya ada post video TikTok saya kat sini kan. Itu ubat dia. Di sini saya bawa datang kerja. Buat kunyit. Air kunyit. Yang kita mengunyit Okey, sambung ke. Ada kita lalu pula. Bismillah. Lepas tu kita goncang supaya kita tahu pencahaya tu. Kita goncang. Kita kecepatan pada diri kita. Goncang bagi korang tahu apa khasiat dia. Okay kan? Memang itu kak. Itu ubat penyakit bagi artis mana yang sakit jantung tu. Itu ubat dia. Kalau geng nak tahu. Macam-macam goncang. Itu penyakit ubat penyakit yang viral sekarang ni. Jantung. Ubat dia tu. 1, 2, 3, 4, 10, 1. Okay geng, apa-apa tekan beg kuning geng. Kita sambung exercise geng. Push up. Bila kita minum air kunyit, kita mesti kena push up. Kerja mesti kuat geng. Kamu jangan down, awak jangan down. Teruskan push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh.